Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke dalam podcast Forensik Al-Quran, meneliti ketelitian di sebalik setiap mushaf. Bagi episod yang kedua. Jadi, hos yang akan mengendalikan episod kali ini ialah saya sendiri, iaitu Raja Nur Syafina dan saya Nibra Sujana. Jadi Raja, agak-agak penonton ni tahu ke apa maksud podcast Forensik Quran tu? Kalau awak tanya saya rasa tak semua faham apa itu forensik Al-Quran ni. Jadi apa sebenarnya? Jadi biarlah saya terangkanlah apa makna itulah forensik Quran tu. Sebenarnya untuk pengetahuan semula, podcast ni adalah satu pendekatan untuk kita mengkaji dan menteliti makna ayat-ayat Quran secara mendalam. Seolah-olahnya Raja macam pakar forensik tu yang mengkaji bukti. Macam detektif ke? Kita mengkaji Quran lah tapi. Jadi pendekatan ni dapatlah kita menelusuri keajaiban, hikmah, fakta dan mesej yang ada dalam Quran ni. Lepas tu kita dapat memahami kebesaran dan kebenaran wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih dekat. Jadi Raja, itulah secara ringkasnya lah maksud forensik Quran ni. Jadinya sebelum kita masuk apa kita punya tajuk untuk episod kali ni, sukalah untuk saya membahaskan apa tajuk kita pada minggu lepas. Jadi episod 1 lah ni? Episod 1. Jadinya untuk siapa yang tak tahu lagi atau tak tengok lagi podcast kami, pada minggu lepas kami membahaskan proses terciptanya pembuatan mushaf. Pembuatan Al-Quran tu dari awal sampailah terbentuknya satu mushaf yang sempurna. Jadinya untuk sesiapa yang tak tahu apa proses dia, boleh tengok ke podcast kami di channel kami. Akan tetapi kalau siapa yang nak dapatkan pengalaman tu sendiri, boleh datang ke Nashrul Quran. Jadi itulah untuk kita punya episod lepas. Apa pula kita punya tajuk pada episod ni Raja? Episod 2 ni kita akan beralih sikit perbincangan kita kepada aspek keilmuan dalam Al-Quran. Antaranya episod kita ni ialah Ijaz Al-Quran. Jana tahu ke Ijaz Al-Quran ni apa? Bolehlah terangkan. Ijaz Al-Quran ni berdasarkan pemahaman saya lah. Nanti kalau saya salah mungkin panel kita boleh betulkan. Betul. Bagi saya Ijaz Al-Quran ni ialah sebuah konsep kemukjizatan Al-Quran yang mana melalui ilmu ni ilmu ni dapat membuktikan bahawa Al-Quran ni ialah apa orang kata bukanlah ciptaan manusia tetapi wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Jadi kita dah warm up sikit Kita dah warm up sikit. So Jannah ready ke? Betul-betul ready ke? Ready untuk apa tu? Ready untuk ni lah, untuk kita perkenalkan. Yes, untuk kita perkenalkan panel-panel kita. Sebab panel yang kita bawa hari ni bukan calon-calon orang, hebat-hebat orangnya semua. Betul, orang hebat-hebat. Jadi cuba Jannah perkenalkan sebab saya pun tak sabar ni. Disebabkan Raja pun dah cakap para panel kita ni memang hebat-hebat belaka. Betul lah, latar belakang mereka memang hebat. Jadinya tanpa kita buang masa, penonton pun mesti tak sabar-sabar nak tahu siapa panel kita. Dan mesti bila nak mulakan. Itulah, saya pun tunggu juga ni. Jelah kita mulakan dengan perkenalan antara panel kita. Jadi panel kita yang pertama, yang segak lagi bergaya, dikenali sebagai Al-Fadil Ustaz Taqiyuddin Abdullah, yang mana beliau akan menerangkan lebih kepada ilmu ijaz tu. Seterusnya, panel kita yang kedua, yang mana senyumannya dah panjang gelarannya, dikenali sebagai Prof Madya Technologies Dr. Muhammad Nazir Muhammad Khalid, di mana beliau akan menerangkan tentang ilmu sains dalam Al-Quran yang dikenali sebagai ijaz ilmi. Jadinya Raja, saya rasa tak perlulah untuk saya terangkan lebih detail kan? Betul. Lebih eloklah untuk para panel kita yang menerangkan sendiri. Jadi kita mulakan dengan panel kita yang pertama. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sihat. Apa perasaan Ustaz lepas datang semula dalam podcast forensik ni? Jadi saya merasa seronok sebab boleh dapat berkongsi semula dan meneruskan program kita yang dulu yang tergendala sebentar kan. Ya, Alhamdulillah, syukur. Dan lebih-lebih lagi kita bersama dengan Prof Nazir. Kita boleh menimba maklumat-maklumat daripada beliau, insya-Allah. Okeylah.
bolehlah Ustaz memperkenalkan diri Ustaz dengan lebih detail kepada para penonton kita. Oh, detail. Ya, betul. Siap tarikh lahir sekali. Kalau perlu, kalau tak dirahsiakan. Nama saya Muhammad Taqiyuddin bin Abdullah. Alhamdulillah ada berkhidmat dengan Yayasan Restu, khususnya dalam proses seni mushaf ni dah 19 tahun lah. Jadi campur tolak dah 19 tahun. Tapi ada satu starting daripada tahun 1997. Masa tu saya bawa balik daripada belajar tahun 1993. Jadi setelah 4 tahun terus masuk ke dalam satu projek, iaitu namakan projek Al-Quran Mushaf Malaysia. Jadi yang hebatnya, yang uniknya, rupanya projek ni projek menyalin Al-Quranul Karim. Menyalin. Rupanya satu benda yang agak pelik, sebab kita mana dah menyalin Al-Quran dah kan. Kita pakai print je. Tiba-tiba ada iklan kata nak penulis khot. Kita pun try lah. Try masuk interview dapat. Jadi terkenanglah balik. Rupanya satu masa dulu sewaktu saya di Mesir, kemudian ada peluang pergi buat haji kan. Bila pergi buat haji tu terlintaslah depan Kaabah pula kan. Ya Allah, kalau boleh ya Allah. Bukan kalau boleh, ya Allah, engkau bagilah aku dapat tulis Al-Quran. Aku dah celupa mulut tu kan. Rupanya balik-balik terus masuk sebagai penulis Al-Quran. Tapi yang unik lah, bukan pelik lah. Kita masuk sebagai penulis khat, tapi tak termasuk di kalangan orang yang menulis khat. Dia pindah kepada menulis speech, menulis dokumen, kertas kerja dan konsep paper. Jadi macam tu. Jadi syukurlah sebab kita masuk dalam arena Al-Quran. Jadi termasuk jugalah mudah-mudahan dalam doa yang disebutkan. Itu intro. Okey, terima kasih Ustaz. Clear? Alhamdulillah. Seterusnya kita ke panel kita yang kedua. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Prof? Baik, Alhamdulillah. Okay. Apa perasaan Prof datang ke sini buat pertama kali dalam podcast ni? Pertama kali terima kasih atas jemputan dan saya senang hatilah kerana dapat menjadi salah satu panel untuk podcast di bawah Restu TV. Ini pertama kali sebenarnya. Dan mudah-mudahan adalah sesuatu yang kita boleh kongsikan dan juga boleh yang saya gali daripada pengetahuan yang ada pada Ustaz Taqi pada petang ni lah, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi bolehlah Prof perkenalkan diri Prof kepada penonton kita. Baik, saya Muhammad Nazir Muhammad Khalid, bertugas selaku Profesor Madya di Universiti Selangor di Fakulti Sains, Teknologi dan Kejuruteraan Universiti Selangor. Telah berkhidmat sejak dari 2002. Hari ini sudah 2026, bermakna sudah 24 tahun bekerja selaku seorang pensyarah yang banyak terlibat dalam dunia penyelidikan, dan bidang saya asalnya adalah bidang kejuruteraan. Namun pada untuk menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi, yakni Doktor Falsafah, saya memilih untuk mengkaji tentang bahasa Al-Quran. Sebab tu daripada bidang kejuruteraan saya lompat masuk ke bidang bahasa Al-Quran, dan akhirnya saya membangunkan satu perisian apps untuk menguasai kosakata yang ada dalam surah Al-Fatihah. Apps ni. Jadi surah Al-Fatihah tu adalah terdiri dari beberapa kosakata. Ada 29 kosakata sebenarnya jika ditolak yang berulang. Contohnya perkataan wa tu 2 kali berulang, sirat tu 2 kali berulang. Jadi saya kira ada lebih kurang 29 kosakata yang mana dengan bermain app itu dan juga bermain satu buku yang saya tulis, Smart Al-Fatihah, anak-anak kita ataupun pelajar-pelajar kita boleh menguasai sekurang-kurangnya separuh ataupun lebih daripada separuh kosakata yang ada surah Fatihah. Sebab saya melihat ada satu dokumen ditulis di akhbar, lebih 80% pelajar tidak menguasai, tidak memahami surah Al-Fatihah. Walaupun surah Al-Fatihah itu 17 kali sehari dibaca berdasarkan jumlah rakaat dalam solat, ataupun kalau ditambah dengan solat sunatnya maka banyak lagi lah. Pelik tapi benar, ramai yang tak faham. Tapi jadi saya tidak mahu tergolong dalam kelompok itu, maka saya memilih untuk belajar diri saya sendiri. Akhirnya hasillah PhD itu. Tamatlah PhD saya untuk kajian tersebut. 3 tahun saya menyambung pengajian dalam bidang tersebut dan tamat. Dan akhirnya dalam tempoh mengkaji tu, saya jumpalah kosakata yang mengajak kita berfikir tentang alam. Itulah yang membawa saya kepada STEM-Q tu, yang menjadikan saya
dalam dunia engineering untuk menjadi dalam bidang engineer ni harus belajar sains, harus belajar matematik, harus belajar teknologi, harus belajar kejuruteraan. Dan bila saya buat PhD dalam bahasa Al-Quran, dia menjadi satu yang cantik lah. Itu yang jadi STEM Q tu. Itu permulaan saya lah, lebih kurang pada awal perkenalan saya tu. PhD Prof tu tentang Al-Fatihah, tentang kosakata bahasa Al-Quran, dan saya ambil surah Fatihah tu sebab saya nak kena ada sampel untuk diuji. Maka saya memilih pelajar murid darjah 1 daripada 3 buah sekolah. Setiap sekolah saya ambil 2 kelompok, satu yang hebat, satu lagi yang biasa dipanggil kawalan, dan juga ni lah yang saya uji, dan alhamdulillah berjaya. Berjaya dan dapatlah ditiras sebagai PhD lah. Saya masuk banyak pertandingan inovasi. Saya dapat 6 pingat emas dengan projek tersebut. Tapi pingat emas lah, bukan emas betul. Betul kan? Tak boleh lebur. Itu pengenalan awal lah tentang saya. Macam Prof cakap, kita pun kadang-kadang tak faham bahasa ayat Al-Quran, ayat Al-Fatihah tu kan. Macam saya macam kecil-kecil pun nak faham tu kena nyanyi lagu apa? Segala puji. Baru dah faham apa makna dia kan. Jadi mungkin dengan apps Prof boleh bantulah lagi untuk saya melihat begini, ada satu usaha dalam sistem pendidikan kita yang kita sebut sebagai Jacob. Satu ketika dulu diperkenalkan, dia ada satu di mana surah kefahaman, surah hafazan dan surah bacaan. Surah bacaan tu buka baca. Surah hafazan tu tutup baca. Tapi surah kefahaman dia pergi kepada terus makna ayat tu terus. Jadi pelajar tidak menguasai setiap kosakata tu maknanya apa. Jadi saya lihat ada satu gap. Ada satu jurang. Bagaimana pelajar yang memahami Al-Quran kalau dia tak tahu setiap kosakata tu apa maknanya. Macam kita dulu belajar bahasa Inggeris, kita akan belajar kosakata dulu. Harimau tu panggil tiger, sudu panggil spoon, lampu panggil lamp. Kita belajar macam tu. Namun untuk penguasaan Al-Quran, kita tidak pergi macam tu. Jadi saya lihat ni ada satu gap. Cuma untuk membawa hal tersebut pergi ke sekolah, dia akan datang tambah kerja guru lah. Maka saya buatlah apps game yang cikgu hanya perlu bermain 5 minit sebelum dia mula kelas. Jadi tanpa mengganggu kerja hakiki guru, hanya bermain sekejap, boleh tutup, jom kita sambung pengajian seperti biasa. Itu kreatif tu. Itu yang saya buat. Alhamdulillah. Itu yang saya buat. Baiklah, lepas kita dah mengenali kita punya para panel, marilah kita ke agenda utama kita, iaitu mengenali ijaz pula. Jadinya kita mulakan dengan panel kita yang pertama, Ustaz Taqiyuddin. Jadi boleh Ustaz kongsikan sedikit latar belakang Ustaz dalam bidang Al-Quran, dan bagaimana minat tu boleh bermula je minat tu mendalami aspek ijaz Al-Quran tu. Untuk mendalami aspek ijaz. Nak ingat je. Boleh. Sekali lagi soalan. Biar Ustaz terangkan latar belakang Ustaz dalam bidang Al-Quran ni, dan macam mana minat Ustaz untuk menceburi bidang aspek ijaz Quran ni. Alhamdulillah, saya dibesarkan di dalam suasana Quran. Pada kecil, ibu saya seorang qari'ah di peringkat negeri, kemudian ke kebangsaan. Jadi suasana tu dia dalam suasana yang mengajar Quran, tahranum itu kan. Jadi kita pun dah familiar dengan keadaan macam tu. Jadi seolah macam jadi biasa dalam kehidupan seharian sejak kecil lagi. Jadi kita rasa rapat dan dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan apabila masuk sekolah menengah, orang tua saya masukkan ke sekolah Arab, sekolah agama Maktab Mahmud. Jadi dia semakin memahami bahasa Al-Quran itu bahasa Arab, dan lebih terbukalah pintu-pintu seterusnya untuk kita mengenal Al-Quran. Dan akhir endingnya tu, resultnya tu terkait dengan program seni mushaf Al-Quran yang unik, yang dah ditinggalkan oleh kebudayaan ni, budaya ni ditinggalkan sejak 200 tahun. Pembinaan seni mushaf yang merangkumi khatnya, penulisan khat, iaitu zakhrafahnya, hiasannya. Lepas tu dia punya teknik muka surat dan penyusunan awal, tengah dan akhir itu dah ditinggalkan langsung. Sejak timbulnya teknik mesin cetak. Jadi salah satu yang menjadi kekuatan di Yayasan Restu dengan Syukuran ni adalah menghidupkan balik budaya penyalinan Al-Quranul Karim yang telah hilang. Jadi bila dah masuk tu kita semakin
makin nampak. Betul. Ditambah pula ada satu usaha untuk nak menggabungkan Al-Quran dengan sains hingga jadi satu projek adalah Madinatul Quran ataupun Quran Village kan. Jadi saya pula dibagi amanah bahagian research. Jadi syukur alhamdulillah sangat-sangatlah, di samping kita boleh share dengan masyarakat, kita juga menambah keimanan kita untuk lebih yakin pada kalam Allah ni yang maha hebat. Jadi kita akan sama-sama dapat menelusuri kebesaran Allah SWT ini dengan penerangan yang akan disampaikan oleh Prof nanti bagi ayat saintifik. Saya boleh tumpang enggak? Okay, faham. Tapi yang Ustaz cakap tadi, apa tu penulisan khaut kan? Saya suka khaut sebenarnya. Jadi saya macam menarik jugalah. Menarik. Saya macam terkejut juga. Saya ingatkan dekat Nashrul Quran ni hanya apa? Percetakan je kan. Baru saya tahu macam ada penulisnya macam tu. Jadi saya macam masuk tu saya macam rasa amazed lah gitu. Itu ada sign dia juga tu. Ada. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, saya nak dapatkan perspektif Prof lah. Okay, kalau Prof kan dikenali sebagai tokoh yang menghubungkan Al-Quran, STEM dan inovasi. Jadi macam mana perjalanan Prof sehingga terlahirnya perasaan apa orang kata? Suka. Macam berminat dengan bidang ijazah Al-Quran ni, ijazah Al-Quran. Baik. Okay. Pada awalnya saya bukanlah seperti mana Ustaz Taki yang duduk dalam environment ataupun Al-Quran Circle tu. Saya sebagai orang yang keluarga biasa ni, rakyat marhai ni, yang bersekolah pun sekolah kebangsaan, yang bukan backgroundnya agama, lepas tu sambung pengajian ke sekolah menengah teknik dan akhirnya masuk dalam bidang kejuruteraan. Maknanya pengajian Islam ni saya hanya belajar dalam subjek pendidikan Islam saja. Ataupun petang-petang tu pergilah mengaji Quran dekat kampung-kampung. Yang hanya sekadar belajar mengaji lah. Cara kampung lah. Alik di atas A, alik di bawah I, di hadapan U tu kan. Kita belajar gitu. Namun setelah saya masuk ke peringkat bekerja, masa masuk mula-mula bekerja di satu institut pengajian tinggi ni, saya melihat rata-rata senior saya yang ketika itu saya baru 20-an, mudang terang-tantang lagi kan. Namun saya tengok senior-senior saya yang dalam 40-an, mereka bercerita tentang hadis, mereka bercerita tentang Al-Quran, cerita tentang hal agama yang saya tak tahu nak masuk ke pintu mana. Macam mana ni, serba-serbi tak kerti kan. Jadi saya kata jahilnya saya ni kan, nampak macam tak ada tempat dah esok kat sana ni kan. Kalau tengok pada gaya mereka bercerita tu, datanglah semangat untuk belajar Al-Quran. Jadi saya rasa sebaiknya saya mula dengan Al-Quran tu, yang belajar balik tajwid, menulis tajwid tu, menulis buku tajwid tu sebab nak belajar tajwidnya. Sehingga kan saya tahu kalau izhar halki tu ada 6 hurufnya tu, maka saya cari setiap ayat Quran yang ada berkaitan dengan 6 huruf tu. Apabila nun mati tertanwin bertemu dengan 6 huruf tu, maka saya carilah nun mati bertemu dengan alif kat mana, tanwin bertemu dengan alif kat mana, saya cari sampai siap satu buku tu. Dia pakar tajwid lah juga. Sebab tu kalau kena tanya masa interview Jaiz tu tak ada masalah kan. Sebab dia tanya Jaiz, dia tak tahu saya tulis buku tajwid tu. Jadi bila saya dah mula mengkaji tu, baru saya lihat ini menarik ni. Saya mula tengok, kita ambil contoh surah An-Nas lah. Saya ambil surah An-Nas, saya potongkan. Kul tu katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bi rabbi, dengan Tuhan An-Nas manusia. Saya potong-potongnya. Iza, apabila, ja'a, telah datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Daripada situ, cuma seperti saya mention tadi, saya dalam bidang kejuruteraan, maka bila saya buat hal tersebut, saya lihat ada kosa-kata yang saya lihat ini ayat. Ini ayat sains ni. Ini matematik ni. Di situlah saya mula mengkaji. Melihat satu yang menarik, bercerita. Contoh dalam ayat surah Asy-Syura ayat ke-11. Bercerita tentang dialah pencipta langit dan bumi, dan dia menjadikan dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan. Dan dari jenis binatang pula pasang-pasangan. Ketika mana ada seseorang baca ayat itu pada saya kata inilah jawapan kepada siapa yang dulu antara ayam dengan telur, saya kata. Dia kata macam mana boleh pergi ke situ, dia kata. Macam mana saya boleh pergi ke situ, saya kata. Cuba bayangkan, selalu kita bertanya mana dulu, ayam dulu ke telur dulu. Menjadi perdebatan hangat pada tahun 2008 2009 dulu. Sehinggalah pada tahun 2010 apabila Dr. Colin Freeman dari Sheffield University buat kajian,
dia dapati yang menjadi cengkerang ataupun menjadi kulit telur tu adalah protein atau benalih daripada ayam betina. Bermakna kena ayam dulu baru telur. Sedang hal itu disebut dalam surah Asy-Syura yang ke-11. Dan dia menjadikan dari kamu, jenis kamu sendiri pasang-pasangan, maknanya lelaki perempuan. Dan dari jenis binatang ternak pula pasang-pasangan, jantan betina. Dan dari jalan itulah kami kembang biakkan. Maknanya dari situlah barulah bertelur atau melahirkan anak. So jawapannya ayam dulu. Dan saya menjawablah ayat tadi tu. Dan akhirnya dia tanya pada saya, dia seorang ustaz lah, dia tanya pada saya, macam mana you boleh nampak saya tu? Saya kata mungkin kerana saya dalam bidang kejuruteraan, saya kata, ataupun saya dalam bidang sains, maka saya nampak kat situ. Itu yang datang minat tu, yang terus mengkaji sehingga menulis 3 jilid buku ni. Untuk pengetahuan dah ada jilid yang keempat dah. Cuma tak tahu nak terbit atau tidak. Sebab orang kata bila banyak jilid ni kurang laku. Tapi tidaklah tujuan tu. Tapi insya-Allah kalau tak ada masalah kita akan terbit untuk jilid keempat yang memberi gambaran yang lebih menarik untuk menarik minat generasi muda kita menguasai Al-Quran dan juga memahami alam ciptaan Tuhan, insya-Allah. Itu yang luar biasa tu. Sebab apabila mengkaji Al-Quran, tapi dia ada satu lagi yang menyokong, ada 2 disiplin. Satu disiplin Quran ataupun agama, tapi satu lagi ada disiplin yang ilmu yang akademik, terutama sekali kejuruteraan yang memerlukan struktur dan betul, matematik dan pengiraan dan saintifik tu. Itu jadi luar biasa. Luar biasalah sebab Prof boleh betul. Nampak aspek dengan itu, angle tu. Kita nampak angle apa? Tajwid. Betul. Ya, saya nampak tu je. Itu je. Kemudian tafsir lah kalau lebih sikit tafsir kan. Tapi angle ni masya-Allah. Sebab ialah jurusan saya pun Quran Sunnah je kan. So saya nampak Al-Quran. Memang banyak dah cabangnya. Tapi kalau Prof teknologi tapi saya pun tak mahir dalam bidang yang ustaz cakap tu. Jadi kita saling-saling membantulah ni. Saya oleh kerana dibesarkan dalam dunia STEM ni, maka saya lebih nampaklah hal tersebut. Dan baru saya faham kenapa dulu masa saya kecil ayah saya hantar saya belajar Quran. Dan kenapa juga masa saya kecil saya juga dihantar ke sekolah untuk belajar sains dan matematik. Dan itulah kesinambungan dia ataupun integrasinya tadi itu. Betul. Sama kita, Prof. Saya ke Universiti Azhar bukan belajar bahagian Quran ni, tapi bahagian syariah, hukum hakam, struktur juga. Tapi banyak berasaskan pada Al-Quran. Jadinya betul lah orang kata kalau nak faham apa-apa ilmu kita kena berdasarkan Al-Quran. So kena kait-kait kalau juga kan. So Quran tu adalah asas dia kan. Jadinya untuk ustaz lah, apa maksud ijaz tu untuk bagi orang faham? Ijaz Al-Quran tu apa? Kita go back to basic lah. Basic. Jadi definisi Al-Quran ni kalam Allah kan. Kalam Allah muta'abbad bitilawatihi, yang kita sebut satu huruf pun dia dikira ibadah, ataupun ditulis satu huruf pun kita tak boleh nak langkah dia sebab dikira sebagai ibadah kan. Tapi salah satu dia punya definisi dia al-mu'jiz, yang melemahkan penentang-penentangnya ataupun membawa miracle, aspek miracle. Jadi Al-Quran ni dia tidak dapat ditandingi daripada dulu sampai sekarang. Dan ada daripada barat ni cuba untuk nak untuk create kan, create. Tapi tak berjaya. Tak boleh juga. Begitu juga pada zaman dulu kan, zaman Rasulullah dulu pun ada juga. Sampai apa tahu, dia cuba nak tiru Al-Quran tu, dia buat surah Fil kan. Dan kalau surah Fil ni macam mana surah Fil, lupa. Alam tarokai. Lupa. Alam tarokai, bismillahirrahmanirrahim. Alam tarokai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia pun nak buat juga. Itu surah Fil tu menceritakan tentang sejarah kan. Baik, dia pun nak buat juga. Dia al-fil. Allah. Gajah je. Khurtumuhu tawil. Dia punya belalainya panjang. Kabir. Gajah belalainya panjang, telinganya besar. Sikit tak ada seni, tak ada ijaz. Tak sampai maksud dia. Jadi kalam Allah ni tidak akan dicabar oleh siapa sampai kiamat, insya-Allah. Itu maksud ijaz. Di dalam tu jangan cakap lah. Terutamanya sebab kita starting ayat tu adalah Iqra kan. Betul-betul. Iqra tu ada 2 makna. Satu bacaan berkenaan ayat tilawah dia, ayat bacaan dia, segala yang berkaitan tentang itu kan. Tapi satu lagi Iqra ni maksudnya membaca dengan melihat diri kamu, persekitaran kamu
ilmu yang ada di dalam langit, bumi sebagainya yang didalami oleh Prof kan tentang ayat-ayat kauniyat. Jadi Iqra tu ada 2. Kita duk baca yang satu je kan. Jadi takat tu kan. Okey, cukup. Kena mengkaji jugalah makna-makna ya, tu betul, lah. betul. Jadi bertambah-tambah keyakinan kita tentang kebenaran Al-Quran dan begitu juga apabila cerita ni sampai kepada masyarakat di barat yang belum beriman, maka dia orang dapat satu perspektif baru yang menyebabkan mereka tertarik untuk nak mengkaji, membaca dan mengkaji lebih dalam tentang Al-Quranul Karim. Bila dia buka je, terus dapat hidayah. Betul. Okey, terima kasih Ustaz. Saya pun pernah dengar juga yang kisah orang barat cuba untuk cipta Al-Quran. Mula-mula bukan Isi dia. Kalau tak silap saya, apa yang saya pernah belajar lah. Kalau saya salah, saya minta maaf. Macam kemukjizatan Al-Quran ni, orang-orang Yahudi cuba untuk mendatangkan Al-Quran, satu Al-Quran tak mampu, 10 ayat tak mampu. Itu. Saya pernah dengar lah. Saya macam cuba bayangkan itu pun dia orang tak boleh lah. Sampai sekarang. Sedangkan Al-Quran tu dah diturunkan 1400 tahun dahulu. Yang terkini AI pun kita tak mampu. AI pun tak mampu. AI pun tak mampu. Baru-baru ni saya baca Facebook. Saya baca Facebook ada orang cuba Bible tak silap. Bible dia cuba samakan dengan Al-Quran. Maksudnya dia guna perkataan-perkataan dalam Al-Quran. Saya macam ya Allah, semoga tak masuk lah kat Malaysia kan. Saya tak tahu dah masuk ke belum. Harapnya belum lah. Harapnya tidak. Macam tu. Tidak terasa. Harapnya tidak. Okay, untuk kita teruskan kepada Prof lah. Okay. Prof, ramai orang lihat Al-Quran ni sebagai kitab agama je. Even orang Islam pun tengok Al-Quran baca lepas solat je macam tu kan. Jadi pada pandangan Prof, apa yang mereka ni mungkin terlepas pandang tentang Al-Quran ni sebenarnya sebagai asas ilmu? Baik, dia ada 2 lah. Satu, orang yang hanya melihat Al-Quran sahaja. Ibarat dia membaca Al-Quran dengan mata, maka dia akan melihat huruf saja. Macam mana nak menyebut, macam mana nak panjangnya kan, macam mana nak mengeja, dia nampak situ. Ada orang yang membaca Al-Quran dengan akal, maka dia akan dapat ilmu. Dan ada orang yang membaca Al-Quran dengan hati, maka dia akan dapat hikmah. Dan ada yang membaca dengan iman, maka dia akan melihat segala yang dia lihat sekeliling dia adalah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Sebab itu disebut dalam Al-Quran dalam surah Fussilat ayat yang ke-53, akan kami tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami dari ufuk cakrawala hinggalah ke dalam diri mereka, hingga jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu benar. Maknanya Allah suruh kita tengok. Nak tunjuk pada siapa? Pada mereka. Mereka tu siapa? Mereka orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Sebab mereka ada di kalangan mereka yang menuduh Al-Quran itu adalah karangan junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang mereka merasakan Nabi Muhammad yang tulis. Kan? Sedangkan kalau mereka mahu melihat Al-Quran itu sendiri, mereka akan dapati tak mungkin Al-Quran itu datang daripada manusia. Kerana ada sesuatu yang berlaku dalam Al-Quran, yang tertulis dalam Al-Quran, yang Nabi Muhammad tak pernah ada pun ketika itu. Contohnya sejarah-sejarah para rasul. Yang Nabi Muhammad pun tidak ada, dinyatakan dalam ayat itu. Hal ini kami ceritakan kepada kamu, yang kamu pun tidak ada ketika mereka berselisih tentang hal tersebut. Maknanya Allah yang ceritakan. Hal itu juga hal yang tentang pertemuan 2 laut. Yang dalam sejarah junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW tak pernah berlayar pun, tak pernah sampai pada laut, hanya berada di Jazirah Arab itu sajalah. Jadi di situ menunjukkan ini bukan tulisan orang. Ini adalah suatu wahyu yang datang dari pencipta alam. Saya bagi gambaran sebuah kotak yang terkunci, tapi bila digoncang kotak tu ada benda di dalamnya. Cuma kita tak tahulah terkunci. Datang ustaz, saya tanya, ustaz apa dalam kotak ni? Ustaz berkata tak tahu. Kan? Lepas tu datang seorang yang kami tak kenal, dan kami tanya pada dia, apa yang ada dalam kotak ni? Dengan yakin dia jawab ada mikrofon. Tentu saya dengan ustaz agak hairan. Macam mana tuan tahu dalam kotak ni ada mikrofon? Lalu dia jawab kotak ni dia yang punya. Maka masuk akal lah dia tahu apa yang ada dalam kotak tu, kerana dia adalah pemilik kotak itu. Begitulah kita yang nak menguasai tentang alam, tentang ilmu sains teknologi ni, tentulah yang paling tahu tentang alam ini adalah pemilik alam ni, yakni Allah Azza wa Jalla. Dan pemilik alam ni ada kata-katanya, yakni Al-Quran. Maka peliklah
orang yang mahu mengkaji tentang alam, yang hidup di alam ni, tapi tak mau tengok, tak mau mendengar kata-kata pemilik alam ini, kalamullah Al-Quran. Begitu juga kita yang membaca adalah rugilah. Bukanlah rugi dari segi pahala, tapi rugi dari segi masa, yang mana kita tak ambil peluang untuk tengok apa yang Allah sampaikan. Kerana yang menurunkan Al-Quran itu Allah, yang mencipta alam ini juga Allah. Tuhan yang sama. Adalah rugi kalau kita tak ambil hal tersebut lah. Sebab itu yang kenapa saya datang minat ke arah itu, sebab saya melihat masa kita bukanlah panjang kan? Namun dengan melihat Al-Quran, digambarkan dalam Al-Quran, kalau lah lautan umpama tinta, ditulis pun takkan habis kalimat. Tambah lagi 7 lautan pun takkan habis ditulis. Jadi kalimat apa yang tak habis tulis? Itulah yang apabila kita tadabbur. Kalau hanya sekadar tadarus, lama dah habis. Lama dah khatam kita. Tapi kalau tadabbur, insya-Allah takkan pernah khatam. Takkan pernah khatam. Itu yang dimaksudkan. Kalau ditadabbur takkan khatam. Ini yang saya lihat bagi orang yang mahu menjadi ahli Al-Quran. Tak boleh tinggal sains dan matematik. Kerana di situ ada banyak ayat, dikatakan tidak kurang dari 750 ayat yang mengajak kita berfikir tentang fenomena alam ni. Dan bagaimana kita nak memikirkan kalau tidak ada ilmu sains dan matematik itu? Itu yang saya lihat penting untuk bawa generasi muda hari ini untuk tengok hal tersebut. Kalau tidak nanti kita jadi pembaca sahaja. Kita tidak jadi orang yang menyelidik. Seperti mana Ustaz sebut tadi tentang Iqra' tadi. Kita Iqra' yang peringkat awal saja. Tak pergi kepada stesen seterusnya. Yang saya sebut tadi, yang membaca dengan mata, membaca dengan akal, membaca dengan hati dan membaca dengan iman. Kalau boleh kita nak pergi di situ, agar kita boleh nampak tanda-tanda kebesaran Tuhan di mana sahaja. Seperti mana dulu guru saya pernah tanya. Saya pun masa tu kata 4. Dia tanya saya, bila kamu tengok rumput, apa kamu nampak? Hijau. Ramai yang jawab nampak hijau. Kan? Ada yang nampak tungau. Itu pun boleh nampak aku, saya kata kan. Tungau boleh nampak kan. Macam tak logik langsung. Ada yang kata nampak macam-macam jenis rumput. Dia kata yang kamu sebut itu semuanya tersurat. Jadi yang tersiratnya apa? Nampak kebesaran Tuhan. Jadi saya pun mula fikir. Mula masa tu saya pun macam tu tengok dia kan. Ya kan. Tapi lama kelamaan hari ni baru saya faham apa yang dimaksudkan. Kalau hari ni saya tanya kepada panel kita ni, kata panel pula, kita tanya pada moderator kita hari ni, bagaimana langit itu kelihatan biru? Lalu rata-rata di kalangan kita akan menjawab Allah yang buat. Namun kalau kita tanya kepada orang yang mengkaji tentang alam, sains, teknologi dan Al-Quran, akhirnya dia tahu tentang proses kejadian, kenapa itu biru itu terjadi. Namun akhirnya dia akan kata Allah yang buat. Cuma ada beza. Orang yang mengkaji bila ditanya bagaimana langit itu kelihatan biru, maka dia akan jawab Allah yang buat. Orang yang tak ada ilmu bila ditanya kenapa langit itu kelihatan biru, maka dia akan jawab Allah yang buat. Jawapannya sama tapi pengisiannya berbeza. Seakan-akan saya gambarkan dalam exam, ada orang menjawab soalan dengan jalan kerjanya, akhirnya dapat jawapan. Ada orang jalan kerja tak ada jawapan je. Kalau kita fikir logik, macam mana dia boleh ada jawapan? Bermakna dia tiru orang sebelah. Betul? Itulah yang berlaku apabila kita tiba-tiba terus menjawab Allah yang buat. Bermakna kita copy. Kita copy, mungkin ustaz cerita, mungkin guru cerita. Tanpa pengetahuan kita hanya sebut sahaja. Itu yang berlaku. Jadi Prof, soalan tadi moderator kena jawab atau tak? Saya dah jawab kan? Nanti saya jawabkan nanti. Kalau dia orang nak tahu, dia orang kena tanya saya balik, baru saya akan jawabkan. Alhamdulillah. Cukup sampai di situ sahaja dulu kita punya perbahasan lah. Alhamdulillah. Itu pun dah cukup hangat dah saya rasa kan. Jadi, saya tadi pun bila Prof cakap guna mata, akal, hati, saya macam saya dekat tahap mana ya? Rasanya macam tengah-tengah mungkin lah kan. Jadinya banyak lagi perbahasan yang kita boleh bincang secara dalam lagi. Jadinya nak tahu apa perbahasan yang kita akan bincang, tunggu ke kita kembali selepas ini. Okay.